3 kilometer dari Putrajaya, 5 bilik air, bulanan bank 3,500 square feet saja. Garanti paling murah yang dekat dengan Putrajaya. Jom kita tengok. Rumah ni yang specialnya, dia fully red bricks. Dia ada 5 bilik dan 5 bilik air. Setiap bilik boleh masuk katil king bed. Setiap bilik macam master bedroom sebab masing-masing ada bilik air masing-masing sendiri. Okey, ini pelik ben ajaib tapi dia unik. Setiap rumah walaupun rumah tengah dia ada terrace garden macam ni. Dia ada natural lighting daripada atas. Ini ruang tamu utama sebab kita ada 2 ruang tamu. Ruang tamu ni didatangi dengan high ceiling. Jadi nampak efek macam rumah semi-D padahal rumah terrace link house sahaja. Okey, ini adalah ruang dining area. Rumah ni memang kaya dengan tingkap-tingkap. Saya suka betul kawasan tingkap ni. Kita boleh nampak kita punya garden dekat depan ni. Walaupun rumah intermediate, you ada your own private garden. Okey. So dia punya ruang makan boleh muat sehingga 10 kerusi. Okey, ini ruang dry kitchen area dan wet kitchen area yang luas. Ini adalah bilik air di bawah. Dilengkapi dengan fully tiles. Finishing rumah ni memang canggih. Okey, developer tak kedekut. Batu merah, fully tiles the whole house. Apa lagi nak? Ini bilik bawah. Bilik bawah ni dia ada dia own private backyard. Tak boleh buka kunci. Okay. Dia own private backyard. Store. Ruang store ni minta maaf lah ya, nama pun store. Jadi rupa dia store lah. Dilengkapi dengan tangga kaca. Ini adalah ruang tamu yang kedua. Ruang tamu yang kedua dilengkapi dengan fully tiles. Bilik yang keempat, nampak macam master bedroom kan? Sebab semua bilik seperti master bedroom. Bilik airnya pun luas. Pernah dengar tak balcony indoor? Tapi outdoor. Tak pernah kan? Inilah dia. Apa yang kita boleh nampak daripada sini? Mas ni. Kita boleh nampak terrace garden kita tadi dekat bawah. Dia macam outdoor tapi dia indoor sebab dilengkapi dengan skylight dekat atas ni. Dan design cantik kan? Bilik ketiga pun boleh masuk king bed. Okey. Dilengkapi dengan walk-in wardrobe area dan juga bilik air. Bilik air dia semua keluasan samalah. Siapa yang ada ramai anak tu nak cari rumah 5 bilik bawah 1 million